Setelah hampir setahun tak ada job, ni baru ada balik. Kita dapat job telemovie, Kasihnya Ibu. So hari ni hari pertama. Alhamdulillah, banyak kita artis semua dah sampai. Semoga dipermudahkan segala urusan kami. Amin. Doakanlah semoga telemovie Kasihnya Ibu ni meletup. Kan? Akan ditayangkan mungkin dalam raya tahun 2026. Okey. Jangan lupa saksikan. Sekarang pukul 8.43 pagi. Okey. Kami semua sudah bersedia. Ni main location rumah kita. Director pun dah ready, kamera dah set up. Artis tengah menghafal dialog. Pergi push dia Art. Okey, dia baru sampai tu. Kita tengok. Okey, ni main location rumah Seman. Okey. Ni art kita. Tengok apa yang boleh kita brief dia. Peralatan menoreh untuk Seman dah ada. InsyaAllah. Okey. Basikal tua. Lama tak jumpa basikal ni. Tak tahulah budak-budak Gen Z sekarang dia kenal ke tak lagi basikal ni. Ini pandangan sisi rumah Seman. Rumah yang akan menjadi saksi segala-galanya. Ini flashback masa Amir dengan Amira masa kecil. Nanti kita akan tengok masa dia besar pula. Okay, sekarang kita check playback. Ada rezeki lebih sikit, apa salahnya kita sama-sama rasa. Alhamdulillah. Cuaca ni kerja Allah, man. Kamu tak fikir ke nak buat kerja lain bila musim hujan? Kerja apa lagi yang saya boleh buat tu? Selain daripada kat kebun tu, kalau ada orang kampung minta tolong, mesti kat kebun dia orang tu dapatlah upah dulu. Lepas dah belajar dapur. Waalaikumsalam. Suami dia pun dah ketat. Pakai tampal pun sama je koyak. Yang lebih 2 tahun dah koyak pakai. Sampai beli baru je. Sekolah kan lambat lagi. Dah 2 minggu kan. Sabar. Dekatkan lagi. Kamu jangan bimbang, man. Nanti hujung bulan, kamu dapat gaji, kita sama-sama belikan baju untuk Doda. Aku pun nak belikan baju untuk Azul. Dia kena training bawa basikal tua. Okey, sampai sana patah balik. Okey, berhenti dulu. Kena training naik basikal tu.
Kononnya bapak dia mati, so dia kelang kabut balik rumah. Dapat juga ke? Ha? Anda dapat juga. Masya Allah. Alhamdulillah. Kita orang boleh sumbang. Saya. Ada yang kongsi duit. Kita okey ni beli satu. Beli rantai. Saya. Mesti boleh ke situ? Happy ada happy. Kita ada happy. Gerai juga ke? Okay, dah salam ah. Masuk kan? Rumah tengok. Okey. Yalah bahagian rumah apa family ni kan ada yang mango. Lain. Nak ambil ni. Tak ada. Kan? Okey. Okay, Yang ni kan? alright. Saya dah tak sayang mak lagi. Kenapa ayah pergi tinggalkan mak? Ayah tak sayang mak lagi, Aiman. Lepas ni ayah tak balik dah. Ayah tak balik depan kita dah. Ayah tak pergi jauh. Ayah pergi jauh. Kan? Okey. Baik ambil anak dia. Satu tight, satu loose sikit. Action. Tangan tu, sampai mak tu, gerak. Angkat tangan tu, tuan. Mata pandang pintu. Setiap hari raya, Amir akan bagi apa tu dekat malu-malu? Duit. Untuk mak pula. Mak tak risau lah. Kau mak, kecing-kecing masa duit tadi. Sampai mak tak tahu nak buat apa dah. Nak belanja kat mana kan? Aduh, kemainan dia. Betul lah. Kau tak nak kaya. Itu nama cerita-cerita. Siapa yang cerita kau? Makan. Mestilah nak kaya. Entah nanti bila lagi kaya berapa. Kau rasa je. Apa? Kata cerita-cerita. Mak. Mak doakanlah untuk kita orang. Bagi kita berjaya, kaya raya. Nanti mak pun senang apa?
InsyaAllah. Amin. Tadi kemas tau. Ha? Sampai elok. Oh, best ni kain ni. Sejuk je rasa. Kan? Panas sikit tak? Tuan cakap. Dia okey je. Tak risau pun dia. Betul lah tu. Mak tahu tak? Pak Long tadi, dia cakap apa tu orang kita orang? Korang ambil je apa kita orang nak. Yang penting kita orang selesa. Kualiti kain tu yang penting. Bukan macam beli dengan mak. Kau ambil yang murah je. Itulah. Ya, Man. Apa? Aiman nak balik sekolah juga ke? Man, kau nak pergi sekolah ke? Macam-macam budak ni. Kau tu Mira. Dia ada baju kan? Cantik selesa. Pergilah sekolah. Ni malas pergi sekolah, malas buat. Beli je. Dia cakap benda betul tak? Kan? Memang hari-hari saya tengokkan anak. Bang, banyak abang pergi kerja. Tak risaulah. Bang. Macam mana dengan cadangan saya? Abang nak fikir apa yang kita cakap. So, abang jumpa dengan abang. Tak tu, abang akan kerja lagi. Dah, okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, it's a wrap for today. Sekarang jam menunjukkan pukul 3 pagi. Okay, semua tengah berkemas-kemas. Okay, kita jumpa esok pula. Call time esok pukul 12.30 hari. Tak adalah pagi. Sebab besok pun ada tak banyak scene siang tak banyak, malam pun tak banyak. Sebab lusa kita nak start pagi. Alright. Kak Liz pun dah koyak. Relax kak Hati-hati drive. Okay, see you on next video.